Pernahkah anda terfikir mengapa ada sushi gergasi diletakkan di atas tali sawat bagasi di sebuah lapangan terbang di Jepun? Walaupun ia kelihatan menakjubkan, namun replika sushi di lapangan terbang Oita ini sebenarnya mempunyai fungsi yang sangat bijak. Pernahkah anda mengalami situasi di mana anda tidak pasti sama ada bagasi anda sudah terlepas ataupun belum? Di sinilah sushi gergasi ini memainkan peranan. Ia digunakan sebagai penanda visual untuk menunjukkan bahawa tali sawat bagasi tersebut sudah melengkapkan satu pusingan penuh. Jika sushi udang gergasi itu lalu di hadapan mata anda buat kali kedua, itu tandanya bagasi anda mungkin sudah terlepas atau masih belum keluar. Ia bukan sekadar hiasan kreatif untuk mempromosikan makanan laut tempatan, tetapi satu penyelesaian praktikal untuk memudahkan urusan penumpang. Adakah anda rasa idea kreatif seperti ini patut dilaksanakan di lapangan terbang kita juga? Apa pendapat anda? Tolong komen sikit. Pernahkah anda terfikir mengapa ada sushi gergasi diletakkan di atas tali sawat bagasi di sebuah lapangan terbang di Jepun? Walaupun ia kelihatan menakjubkan, namun replika sushi di lapangan terbang Oita ini sebenarnya mempunyai fungsi yang sangat bijak. Pernahkah anda mengalami situasi di mana anda tidak pasti sama ada bagasi anda sudah terlepas ataupun belum? Di sinilah sushi gergasi ini memainkan peranan. Ia digunakan sebagai penanda visual untuk menunjukkan bahawa tali sawat bagasi tersebut sudah melengkapkan satu pusingan penuh. Jika sushi udang gergasi itu lalu di hadapan mata anda buat kali kedua, itu tandanya bagasi anda mungkin sudah terlepas atau masih belum keluar. Ia bukan sekadar hiasan kreatif untuk mempromosikan makanan laut tempatan, tetapi satu penyelesaian praktikal untuk memudahkan urusan penumpang. Adakah anda rasa idea kreatif seperti ini patut dilaksanakan di lapangan terbang kita juga? Apa pendapat anda? Tolong komen sikit.